Bentuk nombor ni memang banyak jenis Ada yang bentuk macam tu, macam ni. Lepas tu kadang-kadang kita selalu buat garis lurus saja. And kadang-kadang kita terjumpa dalam buku pula yang huruf I besar. Itu pun nombor 1 juga. Tu baru cerita pasal nombor 1. Belum lagi kita cerita pasal nombor 7. Lagi banyak bentuk dia. Habis tu macam mana bentuk sebenar dia kan? Bentuk nombor yang majoriti masyarakat dalam dunia duk gunakan hari ini sebenarnya dicipta oleh seorang pakar matematik Islam, iaitu Al-Khawarizmi. Beliau mencipta bentuk nombor ni berdasarkan bilangan sudut. Cuba awak tengok nombor 1 tu, kan ada 1 sudut. Kalau nombor 2 ada 2 sudut. Kalau nombor 6, jom kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut. Dan begitulah untuk bentuk angka daripada nombor 1 sampailah kepada nombor 9. Semuanya bergantung kepada sudut. Tapi cuba kita tengok kosong. Kosong maksudnya tak ada sudut lah kan? Sebab tu kosong bentuknya bulat. Cuba awak cek balik bentuk nombor yang awak duk tulis selama ni. Sama tak dengan bentuk asal dia? Kalau tak sama, tak apa. Asalkan mesej yang kita nak sampaikan tu orang lain faham. Itu yang paling penting. Kemah boh.